Terkini, isu melibatkan bendera Malaysia telah menjadi tumpuan selepas sebuah artikel daripada akhbar tempatan mencetuskan perbincangan hangat di kalangan rakyat. Akhbar tersebut telah didapati tidak memaparkan satu simbol penting yang melambangkan Islam, iaitu bulan sabit kuning, yang telah menimbulkan pelbagai reaksi daripada masyarakat dan pihak berkuasa. Perdebatan ini memperlihatkan betapa pentingnya simbol negara itu dalam mencerminkan Islam sebagai agama rasmi, maruah, perpaduan dan identiti kebangsaan. Tahukah anda bahawa bendera Malaysia bukan sekadar kain berwarna-warni? Ia adalah sebuah kisah tentang perpaduan, sejarah dan identiti yang dibanggakan yang digabungkan dalam satu reka bentuk yang menarik. Bendera Malaysia yang dikenali secara tempatan sebagai jalur gemilang bukan sekadar kain indah yang berkibar di tiup angin, tetapi ia adalah sebuah anyaman makna yang dijalin dalam reka bentuknya. Sekilas pandang, anda akan melihat 14 jalur merah dan putih, tetapi setiap jalur sebenarnya mewakili 13 negeri dan wilayah Persekutuan Malaysia, melambangkan perpaduan antara wilayah yang berbeza. Bahagian biru tua di penjuru atas melambangkan perpaduan rakyat Malaysia, pendidikan dan perpaduan negara. Dalam penjuru itu, anda akan menemui bulan sabit kuning terang dan bintang 14 penjuru. Bintang kuning itu melambangkan perpaduan 13 negeri dan wilayah persekutuan, manakala 14 penjuru itu mewakili perpaduan yang sama dan kemakmuran negara. Bulan sabit melambangkan Islam sebagai agama rasmi negara dan peranannya dalam memimpin negara ke hadapan. Warna-warna itu sendiri juga membawa simbolisme yang mendalam, iaitu biru untuk integriti, kuning untuk institusi diraja, merah untuk keberanian dan putih untuk kesucian. Setiap elemen dalam bendera Malaysia menceritakan kisah tentang nilai-nilai negara, sejarahnya dan harapan untuk masa depan yang bersatu padu. Ia lebih daripada sekadar bendera kerana ia adalah lambang kebanggaan sebuah negara yang meraihkan kepelbagaian dan perpaduannya. Bahagian manakah dalam kisah bendera Malaysia yang paling mengejutkan anda? Tinggalkan komen di bawah dan jangan lupa untuk subscribe untuk lebih banyak fakta menarik.